Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Kasur Ramadan. Hari ini kita akan bincang tentang amalan sunnah di bulan Ramadan. Ramadan bukan sekadar tentang puasa tetapi juga meningkatkan ibadah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita terokai beberapa amalan sunnah di bulan Ramadan yang boleh kita lakukan. Pertama, sahur. Nabi Muhammad SAW bersabda, bersahurlah kamu kerana sahur itu ada keberkatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahur bukan sekadar makan sebelum subuh, tetapi juga sunnah Nabi dan memberi kita kekuatan untuk berpuasa sepanjang hari. Jadi jangan lupa untuk bersahur ya. Kedua, berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW mengajar kita untuk menyegerakan berbuka puasa apabila tiba waktunya. Sunnah baginda juga berbuka dengan kurma atau air. Sabda baginda, apabila salah seorang antara kamu berbuka puasa, hendaklah dia berbuka dengan kurma. Jika tiada kurma, maka dengan air kerana air itu suci. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi jangan lupa untuk berbuka puasa dengan kurma atau air sebelum makan berat. Ketiga, solat tarawih. Solat tarawih adalah solat sunnah yang dilakukan pada malam Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka diampun semua dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solat tarawih bukan sekadar solat, tetapi juga peluang untuk kita mendekatkan diri dengan Allah dan meraih keampunannya. Keempat, membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, jadi kita digalakkan untuk membaca, menghayati dan tadabbur, mengambil pengajaran dari Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sering membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Malah malaikat Jibril AS turun untuk mengulang kajian Al-Quran bersama baginda. Kelima, bersedekah. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling pemurah dan kemurahannya bertambah pada bulan Ramadan. Jadi jangan lupa untuk bersedekah sama ada wang, makanan atau apa saja yang kita mampu. Itulah beberapa amalan sunnah yang boleh kita lakukan sepanjang Ramadan. Ingat, setiap amalan kecil yang kita lakukan dengan penuh ikhlas, maka digandakan pahalanya oleh Allah. Jom kita bersama-sama berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan menjadikan Ramadan kali ini lebih bermakna. Jumpa lagi di Kasur Ramadan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.